makna yang wajib pada syarak. Situ ada 5 baris nak habis. Gitu deh. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna yang wajib dengan syarak itu makna gapo ataupun dengan ringkas panggil kata wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Lepas tu dia ibarat mari wajib dengan syarak. Mana yang wajib dengan sebab syarak. Dengan sebab datang syarak lah wajib. Belum datang syarak tak wajib. Sini dia tubik mari di kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri dia tubik di situ tu Asy'ariyah dengan Maturidiyah dia ada berkhilaf sikit. Di sisi al-Asy'ariyah dia katanya wajib dengan sebab syarak sama ada pada usuluddin dan juga pada furu'nya. Jadi kalau berlaku atas al-Asy'ariyah, mana orang-orang di zaman jahiliyah belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup mereka tidak ada salah. Tidak ada kesalahan. Sebab apa? Sebabnya tak wajib lagi. Sebab tak wajib lagi. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak menyeksa lagi. Kami tidak menyeksa seseorang yang bersalah, katakanlah kami tidak menyeksa sehingga kami latih dulu rasul. Sehingga kami letak rasul, suruh rasul menyapa dengan hujah dalil, tiba-tiba mereka bakit bohong, itu baru salah. Baru kami menyeksa. Dengan itu Asy'ariyah kata belum pada bangkit Nabi itu tak salah lagi. Sebab tak wajib lagi dia kata. Jadi itu. Adapun Al-Maturidiyah tu dia bahagi. Dia kata kalau buku furu' tak apa. Tak wajib lagi seperti semaya. Tak semaya, tak apa lagi. Duk minum arak, tak apa lagi. Sebab buku furu' dia nak wajib dia sebab syarak. Tak datang syarak, tak wajib lagi. Itu dia. Ada pun buku usul tak nanti syarak dia kata. Sebabnya kita nak kenal kata ada tuai, tak nanti syarak. Oh ya, akal kita ada pandai. Boleh benar nak ada sendiri, cuba kira. Kita nak ada sendiri kita boleh. Itu dia. Tak boleh. Dia kata itu terlalu nyata dia terai dengan dalil, maka tak nanti syarak wayak dia. Di si Al-Maturidiyah buku Usuluddin wajib tak sabit dengan syarak dia. Kerana terang. Dia kata adapun di si Asy'ariyah dah nak jadi wajib sebab syarak. Sama ada Usuluddin dan juga Furu'uddin. Kita berlaku tak Asy'ariyah katanya kalau kita apa wajib syarak. Lalu dia kata dan makna yang wajib dengan syarak, dengan sebab syarak tu murad dengan syarak mana bangkit Nabi lah. Itu dia. Kalau itu hak wajib dengan sebab syarak tu ialah makna dianya barang yang dijanji dengan diseksa. Seksa kerana berdosa oleh mukallaf. Dijanji seksa tu kerana berdosa. Kalau tak berdosa tak masuklah janji seksa. Hak ni lah hak dalam ringkas ibarat dia kata ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dalam ilmu fiqh dia sebut enggak tu. Sini katanya barang yang dijanji dengan seksa. Maksudnya kata orang buat moga ni janji seksa. Kalau orang tak buat moga ni barang ni maksudnya janji seksa. Itu panggil barang wajib. Sebab kalau misal furu' enggak kita kata semaya. Itu barang wajib. Kerana barang dijanji seksa kerana berdosa oleh mukallaf. Berdosa apa? Dengan kita tak ada titik tu. Dengan meninggal barang. Ya, dengan sebab dia tinggal barang tu maksudnya janji kena seksa. Sebab kata meninggal semaya. Maka semaya tu maksudnya barang yang dijanji seksa kerana berdosa dengan meninggalkannya. Dan lepas tanggungannya. Ingat di atas mana ni? Barang yang dijanji dengan lepas tanggungnya atas pada seksa. Barang yang dijanji dengan lepas tanggungannya. Dia panggil kata lepas jemuh. Dia panggil lepas jemuh lah tu. Lepas tanggungnya. Ya selagi kita tak buat dia panggil duduk dalam tanggungnya.
Tapi tu kalau bahaya hak wajib kena buat, pas kita tak buat, dia panggil duduk dalam tanggungnya kita. Supaya semaya hak kita tinggal zaman muda. Umur 15 balik dengan umur katakanlah tak ada semaya, mai umur 20 baru semaya. 5 tahun kita tak ada buat bagi wajib. Maka dia panggil duduk di atas tanggungan kita. Tak lepas. Tak lepas. Maka bila kita buat lepas tu wajib qada, duduk lepas tu, duduk lepas tu. Duduk lepas tu apa tu qada mana orang duduk bayar. Kerana tanggungnya kita 5 tahun tak ada semaya. 5 tahun tak ada semaya duduk di atas tanggungan kita. Nak lepas dia kita kena bayar. Bayar nak buat qada tu duduk lepas. Qada cukup 5 tahun lepas tanggungannya. Tu dia. Dan lepas tanggungannya dengan membuatnya barang tu panggil bayar wajib. Itu kita misah hak korok. Kalau misah hak usulnya cukup iktiqah. Selama mana orang tak iktiqah adanya Tuhan, panggil tak lepas tanggungnya. Bila kita iktiqah ada Tuhan, sedia Tuhan lagi akan datang, lepas tanggungnya hak wajib. Sebab Tuhan wajib fa'lam annahu la ilaha illallah. Mu kena yakin bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Arti Allah ya Tuhan. Mu kena yakin. Tiba-tiba kita tak yakin ada. Tu panggil tak lepas tanggungnya. Kena i'tikad ya ada sungguh, sedia sungguh dengan dalil, lepas tanggungnya. Tu hak usuluddin. Tu panggil apa tu? Itu wajib haram. Hak buku i'tikad wajibnya dalam i'tikad. Hak bahasa buat wajibnya dalam buat. Tu dia. Seperti barang yang telah lalu pada dobik wajib sama lepas dah disebut oleh mata dulu. Dan makna yang wajib pada akal itu dia lain ke. Jangan kita kesamaran. Yang wajib pada akal, hak ni nak hukum kata benda ni tentu sungguh tapi melalui akal yang menentukan. Dia panggil wajib akli. Wajib pada akal. Makna dia lah mana? Makna dia barang yang tentu dan kejap. Tu kena tambah titik ada. Barang yang tentu dan kejap. Tentu dan kejap pada pandangan dan suluhan akal. Yang mai dua. Pada pandangan dan suluhan akal. Ya kita ni dua pandang lah. Satu-satu kita pandai dengan mata. Kita nak tengok segala warna apa tu, kita pandang, kita tengok suluh dengan mata kita. Kita suluh. Hanya siapa kalau gelap, kita ambil lampu kita suluh. Dia panggil suluh. Lepas tu pandai dengan mata. Ada pun hak dia nak kira nak kecek ni hak suluhnya akal. Sebab dia panggil kata wajib akal. Kalau hak masalah hak zahir tak tahu nak. Benar gelap tak nampak. Sambil lampu. Moga tu ada ke dah. Cuba suluh tengok. Suluh. Ada. Sebab kita pandai dengan mata dak cekong apa. Kita tahu ada. Hak lagi tengok dengan mata tak nampak, dengar dengan telinga pun tak dengar. Suluh dengan akal. Dalam akal kita tak usah, kita suluh dengan akal. Suluh-suluh nampak pada pandangan akal. Lalu akal menentukan ada. Antara menentukan sungguh. Dia panggil wajib pada akal. Tengok supaya Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Adakah pernah kita pandai dengan mata kepala? Jawabnya tak. Tak suatu Allah Ta'ala lah. Nabi, adakah pernah kita pandai dengan mata kita di akhir zaman? Tak. Tapi kita pandai dengan mata hati, ya sungguh ada. Muhammad Rasulullah, Rasul sungguh. Ni kita pandai dengan akal. Dia panggil wajib akal. Wajib akal. Benar sungguh wajib akal. Kerana akal kita menyuluh di, lepas tu akal menentu kata sungguh. Dia panggil wajib akal. Iaitu barang yang tentu dan kejap. Ini kita ibarat tentu dan kejap ni. Kalau hak bahasa dek lillah tu, dia tak panggil kejap. Sebab tu syok dia tak jadi. Zan dia tak jadi. Kerana semua tu tak kejap. Dia panggil benda ada ihtimal awal. Dia nak panggil kejap ni, tidak ada ihtimal. Mala yahtamilun naqidha. Barang tak ada ihtimal awal. Maka tak ada ihtimal awal ni kejap, yakin orang dia. Kalau selagi ada lawan, ada ihtimal walaupun sikit, dia tak panggil yakin, dia panggil zan. Zan tak mada. Dalam usuluddin tak mada. Sebab dia kena umai dalil apa dalil zanni tak mada, dia kena dalil yakin. Barang yang tentu dan kejap pada pandangan dan suluh akal oleh adanya. Tentu kejap pada suluh akal oleh adanya. Tentu kejap oleh adanya. Ada barang tu.
Artinya, arti kata barang yang tentu pada akal adanya tu dia mata. Artinya barang yang sungguh. Bapa yang kita pula dia. Dia halusi dalam ibarat. Kerana dia kita ni nak bajak pada kita kena beri reti hak tu loko sungguh dengan ada. Dia sungguh dengan ada hak tu loko lain-lain sikit. Ni kena perhati juga tu. Kalau tu untuk kita nak tahu kata sungguh apa nama hak tu loko lain, cuba kita mai buat kecek di satu-satu benda masalah. Kalau kita katakanlah seorang seorang kita kata seorang ataupun kita misal benda lah, kita misal benda kereta, kita misal kereta. Kereta ni kalau tanya ada ke tak ada, kita dah bawa ni, tentu dia menjawab kata ada. Apa lagi? Lepas tu bila kita tanya pula kereta kita dah bawa ni ialah nipis kereta kita dah bawa ni, nak tanya ada ke tak ada, nipis dia. Dia menjawab kata tak ada, bukan ada. Baik, dah tak ada dah, nak tanya sekali lagi, nipis kereta kita dah bawa ni sungguh ke tak? Sungguh. Kalau gitu sini kita boleh kenal selalu kata ada terlari sikit sungguh dengan ada ni bukan hak tullah sangat. Kalau hak tullah agak boleh jawab kata ada sungguh. Ni kalau tanya kereta kita dah bawa ada ke tak ada, jawab kata ada. Dia ada, dia sungguh tu turut pergi boleh lah sungguh tu. Mana kalau kita tanya kereta kita dah bawa ni nipis, nak tanya betul nipis kereta tu sungguh ke atau ada ke tak ada, dia menjawab kata tak ada. Pas tanya tak sungguh ke tak nipis, sungguh. Kalau gitu sungguh dengan ada ni bukan hak tullah sangat. Maka dia panggil bukan lain dah. Apa dia panggil apa? Kalau lain dia panggil kata lafaz sungguh dengan lafaz ada ni panggil mutabayin. Berlain ni tak ada kena-mengena. Ada kena-mengena kan? Tapi bukan kena-mengena sampai hak tullah. Tak juga kalau hak tullah dia panggil muradif orang ngaji. Sungguh dengan ada ialah muradif kalau hak tullah, bukan hak tullah. Kalau lain sampai tak ada kena-mengena mubayyin. Ni dak ni ada sakut pauk. Bila sakut pauk setara mana? Hati lek pula tak? Tiap-tiap ada ialah sungguh, boleh turut selalu. Tiap-tiap sungguh tak mesti ada. Tengok nipis tak ni sungguh tapi bukan ada. Kertas tu ada, dia ada sungguh kata. Kalau gitu nampaknya bila ada tentu sungguh, bila sungguh tak mesti ada. Orang panggil lagu ni nisbah sungguh dengan ada, dia panggil umum khusus mutlak. Dia panggil belaka. Ni nak ngaji belaka kakak dia ni. Ni dia ngaji lama pun ni tak habis-habis ni. Tak ada tempat nak cok lagu ni. Tak ada ke? Hakama kita ni tadi peringkat mendengar. Peringkat mendengar. Tapi kalau kita nak kiranya bukan tempat dia untuk menghalusi dia berjalan lagi ni. Tapi oleh kerana lalu kita. Mana lalu kita? Barang yang tentu pada akal adanya. Pasti yang mai surah kata artinya barang yang sungguh. Pasal apa gitu surah sungguh pula? Nak erti kata ada dengan sungguh ni umum khusus mutlak. Bila kita faham sini cuba kita pergi pada sifat Allah Taala. Allah ada lagi sungguh. Ya. Qudrat Allah Taala ada lagi sungguh. Ya. Tapi kalau mai berkecek betul Allah satu. Sungguh satu Allah ada tak mau. Bukan ada satu ni. Sungguh je. Itu tak? Berarti dia malak. Berarti dia malak Tuhan yang memberi. Kita tak boleh beri. Itu je. Kita hurai saja. Bila kata Allah ada lagi sungguh. Ya, boleh kata. Qudrat Allah Ta'ala ada di zat Allah. Lagi sungguh di zat Allah. Ya. Tapi kalau kata satu Allah bukan ada satu. Hanya sungguh je satu. Ni habaq jawab yang sungguh supaya nak umum je lagi. Bila kita faham sini, kita faham dalam ibarat bila mengaji dalam ta'rif dia, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu makna thubutuhu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu makna ijfa'. Tu ada bahasa. Sampai dia ni. Sebab kalau tak tahu belah ni, barang wajib tu barang yang tentu ada. Barang yang tentu pada akal ada. Arti barang wajib kudrat zat Allah Ta'ala sendiri dan kudrat iradah sifat ma'ani yang tujuh. Masalah. Dan segala sifat ma'ani hak lain pada tujuh lagi. Tu ialah masalah barang wajibnya. Sebab barang wajib ni barang yang tentu ada. Nah itu kan. Maka dalam sifat Allah Ta'ala tu hak dalam 20 ni atau tujuh je hak ada. Kudrat sampai ke kalam. Maka tujuh tu masalah wajib. Ada pewujud tidak baka, ada sedia, kekal, bersalahan dan terkaya yang menyebabkan kata berdirinya sendiri dan wahdaniyah. Itu bukan sifat bahasa ada dah. Jadi tak termasuk dalam takrif wajib. Ada nak panggil wajib ni barang tentu ada. Wujud kita bahasa bukan ada. Hanya masalah sungguh saja.
Lalu tu dia takwil barang yang tentu pada akal ada, yakni barang yang sungguh. Dah gitu masuk habis. Ada Allah sungguh, sedia Allah sungguh. Satu Allah sungguh, masuk dalam barang wajib semua. Satu orang halus dia dalam pengajian. Tak sesat dia sana. Orang ada lari tak itu dia sesat. Tak itu ke? Tapi ada juga lah ni main sesat ke hak mengaji dia juga. Bila dia tak asuk ke satu benda dia main kuat satu benda sesat kawan ngaji lama. Dia juga. Satu hak terpencil tak lewat kira. Syat yuhfazu wa la yuqasu alaih. Bagi syak kita ingat kata ada tapi nak buat kiyah tak boleh. Bagi terpencil. Sebenarnya orang tak sesal di atas mengaji banyak. Itu dia. Hak sesal di atas tak mengaji langsung ataupun mengaji sikit. Itulah dia. Dan kita faham halus dia begini. Segala apa sebab kekeliruan semoga Allah Ta'ala melepaskan. Itu dia. Inilah dia halus dia tengok tu. Barang yang tentu dan kejap pada akal adanya, artinya barang yang sungguh. Itu nawi umum dah. Sungguh siapa tanggung mana. Sekali lagi bukan kat tu saja. Kalau duduk kat tu saja, apa yang wajib anda apa je lah. Sebagai sungguh juga. Pokoknya buahnya tak barang itu sungguh. Wajib dah juga. Wajib akal kalau gitu. Tak, bukan wajib akal. Bak dia tak habis lagi tu. Buat mari sikit lagi. Sungguh yang tiada membenar akan ketiadaannya. Bila kita klik ke mata, barang yang tentu pada akal ada. Makna sungguh yang tiada membenar akan ketiadaannya barang dan tidaknya. Ya woi dua kata. Allah lah. Ketiadaan kita salin dari kapan kata tak ada. Tidaknya ni kita salin kata dak. Jadi tak ada dengan dak ni pun logat kita sini nanti kita pergi ke logat lain lagi isi logat tempat kita logat tempat ter dulu. Dia ada campur dengan logat lain lagi tak ada. Logat tempat ter panggil. Jadi perkataan tak ada lawan ada. Hagu ya situ. Pegu tak kena pun selera lah. Tak ada lawan dia ada. Dak lawan dia. Lagi pada hak kecek tadi dah. Lagi dia siap. Tak ada lawan dia ada. Kita buat pegu situ. Dak lawan dia sungguh. Jangan lagi. Kita cari guru semua dua guru dulu. Tak dak lawan dia dak lawan dia sungguh. Pas tepat kita nak mengesahkan hak tu saat ni cuba kita cari logat kecek. Sampai itu satu ilmu untuk nak jadi alat daripada ilmu logat. Sampai lagi ngaji ke Arab mana pun mengaji luruh dulu perekat istiadat dia. Perekat buat sendiri untuk nak masuk kelas-kelas dia mengaji dulu logat. Maka kita dah cakap logat Melayu, kita faham dulu logat Melayu. Jadi ada lawan tak ada, sungguh lawan dak. Lepas tu kita nak tahu dah ni, tengok logat kecek. Mamak tu ada ke tak ada rumah dia? Tak ada. Jawab mari. Khabar kata mamak tu duduk sakit, ada ke tak ada? Anak tu mana? Tanya kita nak tu mana? Aku pelik dah aku tanya lagu tu. Nak tanya mamak ada tak ada, nak tanya betul sakit. Kecek tu bunyi nak tanya betul sakit. Kalau tu betul nak tanya gini. Khabar kata mamak dah sakit, sungguh kau tak tak nak tu baru kena. Jawab tak, sungguh sakit 2 hari. Sungguh tak ada hari ni minggu ni. Dia kena jawab sungguh kerana dia tanya betul sakit. Betul mamak ada kau tak ada ni sebab tanya. Orang namanya ada ke tak ni? Nama tu tak ada. Tak ada. Saya jawab itulah mudah-mudahan tak ada. Tu dia. Lepas bila tanya kata, dia mau tak mari, sungguh kau tak Dia kena tanya gitu pula kerana betul tak mari ni sungguh. Kau tak mari, kau tak mari. Dia kena gitu. Ini dalil dia. Logat mari. Tu dia. Khabar kata munggi ke bakar, ada ke tak ada? Tak kena macam itu. Tu logat tu. Pelik logat tak erti masalah. Sebab tu penting mengaji lurah siapa yang mengaji komuh, ambil komuh mengaji. Kerana komuh ni kita cakap bahasa. Lurah tepat saya kita. Lurah tepat saya dia panggil. Jadi nak beza betul mana? Bila kata barang wajib ni barang tentu sungguh. Tak terima dak. Nak begitu. Kalau kita berkecek ada, barang tentu ada. Tak terima tak ada. Itu barang wajib. Kalau gitu Allah Ta'ala, zat Allah, maksudnya barang yang tentu ada. Tak terima tak ada zat Allah Ta'ala. Qudrat iradah ilmu hayat, barang yang ada, tentu ada. Tak terima tak ada. Tapi kalau duk kecek tu. Tapi kalau mau berkecek betul satu tu barang tentu sungguh tak terima dak sama sekali. Habis dah. Habis itu.
Kalau gitu maka masuk di dalamnya klik ibarat maka masuk di dalamnya wajib pada akal tu sifat-sifat salbiyah. Masuk deh sifat-sifat salbiyah. Kalau dah apa sifat salbiyah? Sifat bahasa reti kot tak ada satu perkara. Dipanggil sifat salbiyah tu. Apa makna sedia tak ada mula? Tu makna lah tu dia panggil salbiyah tu. Apa makna satu tak berbilang? Apa makna bersalahan? Maknanya tak serupa. Tu makna juga dia panggil salbiyah. Kalau kita nak misal sifat kita umat manusia ni pula, apa makna tu tak apa, makna dia tak ada harta benda. Tu makna salbiyah dah lah tu. Apa makna mandu? Maknanya tak ada anak. Tu salbiyah tu lah tu. Jadi segala salbiyah masih ada takrif wajib, masih ada sungguh belaka. Tapi kalau kata wajib tu bagi tentu ada, sifat salbiyah tak masuk. Kalau kata wajib tu bagi tentu ada, beda bapa mukhalafah tak masuk, dia tak ada wajib. Karena wajib bagi ni tentu ada. Sedangkan tidak maknanya tak ada mula. Wahdaniyah maknanya tak berbila, tak masuk, dia tak ada wajib. Karena wajib-wajib ni bagi tentu ada. Dalam tu kerana si barang tentu ada, dia sungguh. Yang tak membenar pada akal, tak ada lagi daknya. Masuk sifat salbiyah. Itu dia. Sedia Allah Ta'ala dengan mana tak ada mula Allah. Sungguh, bagi sungguh, tak terima tak. Bersalah Allah Ta'ala dengan mana tak serupanya Allah. Bagi betul sungguh, tak terima tak. Inilah dia dek. Dia orang ahli dalam medan ni, dia terlalu sibulih lah. Sebab tu kita nak ngaji ilmu apa-apa, dia kena ahli dulu. Lima dia ahli dia. Dia ilmu banyak. Orang ni bukan ahli dalam usuluddin. Kita pergi tu dah nak dulu. Sebab kita pergi hala mutu di bukan necang dia. Punah mata habis mutu. Nak bagi komputer pergi hala kena necang mutu. Punah komputer. Bukan ahli dia. Walaupun necang belakang. Tapi necang ke jalan. Tukar rumah. Tak nak bagi mutu. Nak buat rumah baru turut dia. Ni kita nak ngaji sepatut orang ni ahli dalam medan nahwu, dia kurang medan usul, kita ngaji nahwu. Orang ni medan usul ni sedap tunduk di medan tu. Orang ni medan tajwid sedap tunduk, kita dia tajwid nahwu tak erti. Tidak. Lepas tu orang ni nahwu apa boleh, tajwid apa boleh, usul apa boleh. Tak apa, tapi nak cukup kita payah orang lah. Nampak? Ni dak ni kita tak boleh ilmu ni tak cabar. Kita tak erti buku ni cabar, tak boleh lawat kita. Patutnya ambo ni kurang medan ni. Kena ngaji situ. Tapi kalau orang ngaji sekolah, dalam satu kelas dia gila guru. Tu baik hak biasa. Masuk hak ni hak perawatan pula. Tak gitu kan? Yang orang ni boleh segi sejarah sedap sungguh dia. Dia royak tak supaya tak ada masa tu. Ya ahli dia jangan tak ngerti royak sejarah. Tapi kalau bukan ahli jadi tak tentu gambar ikut spray tak gitu kan? Ni dia. Sebab tu kita jangan sabar. Orang bijak medan tu kita patut kita ambil terima buah dia. Orang ni bijak dalam medan ni kita terima buah ni. Begitu juga dalam ahli sufi tasawuf, kita kena dia pada ahli dia. Kalau bukan ahli, haram kita masuk, takut kita silap dalam bawa ke. Ni ya. Ni dia tuan ni yang medan dia ahli sungguh dalam medan sebab dia hurai sedap. Kita main kat tempat kita tak ini dia. Ingat. Inilah dia panggil guru yang mursyid. Dia tunjuk ajar kita tu kena moga dia nampak sosok. Supaya kita kata orang jadi syekh kita, kerana orang duduk lama nama kau duduk turun nak payah bawa kita. Sedap selalu tu pada dia. Main baru nak sekali pergi kali dengan kita. Sama dek hari foto. Dah itu kan. Tanya di sini mana? Dia lagu ni. Baca kitab balik tanya kita ke dia lagu tu. Tak itu kan? Sebab tu nak ada pengalaman lama. Dia panggil lah tu. Habis. Selesai. Nampaknya buku wajib tu dah. Dan makna perkara yang mustahil padanya arti pada akal itu iaitu. Nampaknya kena sikit-sikit sekali gitu ya. Tujuan nak erti. Habis tak habis kita soalan.